Sebab apa? Sebab manusia ni Allah Ta'ala buat ada satu maksud yang besar. Lain pada tu, tak ada habis khatam. Dia panggil dunia ni. Dia ada awal. Lepas tu Allah Ta'ala buat akhir. Ada ibtida. Lepas tu ada intiha. Ada permulaan, ada penghabisan. Manusia ada awal tapi tidak ada akhir. Kita tengok ada akhir mati. Tak ada lah orang dulu. Tapi dia bukan akhir. Dia tukar, dia pindah. Dia permulaan yang tidak ada penghabisan. Yang ni akhirat. Dengan akhirat ni lah manusia asyraf, akmal, afdal. Allah Ta'ala cipta manusia ni dalam hadis kudusi untuk akhirat. Dunia yang kita duduk, yang kita milik, yang kita boleh guna sama tara ini, Allah buat untuk kita. Ad-dunia ataupun innamad dunia khuliqat lakum. Lakum khitab pada manusia setiap lapisan. Laki-laki, perempuan, orang bandar, orang kampung, pemuda, orang tua, pemimpin, rakyat, imam, makmum. Allah Ta'ala cipta dunia ni untuk kita. Tapi kita semua adalah kitab antum. Walaupun dia tak beriman, dia tak percaya, Allah kata khuliqtum lil akhirah. Untuk akhirat. Dengan sebab akhirat ni lah kita ada harga. Tapi harga kita ni mengikut kita usaha, mengikut kita guna masa dunia yang sama tara ini. Malam ni untuk muzakarah perkara ini saya terima kasih syukur kepada Allah.